Hukum ke-12. Gunakan kejujuran dan kedermawanan tertentu untuk menundukkan masa anda. Hukum ini menekankan bahawa sedikit kejujuran atau hadiah kecil yang kelihatan tulus boleh mencairkan pertahanan orang lain. Apabila anda terlalu ikhlas, secara tiba-tiba ia mencetuskan kepercayaan yang mendalam. Musuh atau sasaran anda akan menurunkan kewaspadaan mereka lalu membuka ruang untuk anda memanipulasi atau mengawal mereka tanpa disedari. Contoh sejarah, Victor Lastin dan Al Capone. Victor Lastin, seorang penipu tersohor, telah berjaya memanipulasi gangster paling ditakuti di Amerika, Al Capone, dengan hanya menggunakan kejujuran. Lastin telah meminta $50,000 dari Al Capone untuk dilaburkan dalam peluang pelaburan. Namun, dia langsung tidak menggunakan wang itu. Dia hanya menyimpan wang itu selama 2 bulan. Kemudian, dia kembalikan wang itu sepenuhnya sambil berkata, "Urus niaga itu gagal. Saya tak mahu tipu tuan." Al Capone yang kagum dengan kejujuran itu serta-merta mempercayai Lastin. Beberapa hari kemudian, Lastin berjaya meyakinkan Al Capone untuk memberinya $5,000 sebagai bantuan sementara. Dan kali ini, dia tidak lagi kembalikan duit itu. Kejujuran palsu di awalnya telah berjaya melumpuhkan pertahanan Al Capone. Poin utama, pertama, gunakan kejujuran yang disengajakan untuk membina kepercayaan. Kali sekala, pendarahan jujur atau pengakuan kecil boleh membuat orang lain percaya anda tidak ada niat jahat. Kedua, kedermawanan kecil mencipta ilusi kesetiaan. Hadiah atau bantuan yang tanpa syarat boleh melembutkan hati sasaran, menjadikan mereka lebih mudah dipengaruhi. Ketiga, bina kepercayaan palsu untuk strategi jangka panjang. Sasaran yang yakin dengan kejujuran atau kebaikan anda lebih cenderung membuka rahsia, berkongsi maklumat atau menerima cadangan anda.